Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni I nak pergi hiking. Kali ni I tak pergi dengan my wife. Kali ni I pergi dengan my friend Jamal or Syaraimi. Kita nak pergi. Korang kena stay tune lah kalau nak tahu pergi mana. Tunggu ya. Senang je hiking ni, so stay tune. Kita kopi dulu guys. Ngantuk gila sebab semalam I keluar makan dengan my wife, pergi satu kedai steak murah dan best ni, Yati Kitchen. Famous Yati tu, dia influencer chef katanya. Nanti korang boleh check it out. Sedap berbaloi. Tapi hari ni kita nak bakar balik apa yang kita makan. Kita pergi, tak boleh bagi tahu lagi. Stay tune guys. Oh lama tengok rumah dia. Merias ya. Hello guys, I dah sampai rumah my friend. Sorry lah, lighting tak berapa okay. Awal lagi ni baru pukul 6.50. So sementara kita tunggu dia, kita warm up dulu kan. Kita nak naik Bukit Gasing. So kita kena warm up dulu. Sementara tunggu kan. I belanja korang view Merdeka 118. Tak payah hiking pun view kat sini dah awal gila. Tu dia. Tu dia view Kuala Lumpur. Mana? Merdeka 118 ni. Ada dia kecil je. Tu dekat situ. Itu dia. Sunrise yang sangat cantik. Inilah untungnya bangun awal, dapat enjoy view-view macam ni. Guys, kalau I ni t-shirt kan, I dah kering dah sebab disidai oleh my friend. Itulah I buat awal sikit tadi. Tapi dia dah on the way turun. Semangat masih membara. Okay. Sikit lagi. Korang sabarlah. Kenalah sabar Tu kot. Tu dia. Okay. Tu dia. Dia habaq main seorang, tapi dia bawa kawan dia. Tu dia game kita. Tapi ni dia pusing jauh sikit. Lagi kat jambatan pun boleh juga. Jom kita masuk entrance KL. Aku konten dah habis lah. Jadi aku kena kumpul ni. Nice semuanya. Ya, sini parking dia. Ramai hiker kental kat sini. Tapi yang tu tak lah. Apa ni besar ni. Oh ya? Yang satu lagi tu nampak macam dah lama sikit kan? Apa dia? Itu yang original. Ni jambatan pertama, dekat je dengan parking. Mana? Sini? Okay guys, sekarang 7.30. Kita tengah, that's my friend. Kita tengah pilih jalan. Hari ni I ikut je. Gamble. Lai. Tak, kita pergi sana balik sini. Alright, cun. Boleh. Dia punya tour guide tak bertauliah. Di sini aku nak start so. Sini aku nak start tapi tak start jauh lah. Sesat. Kita tadi dari gate entrance KL Taman Rimba. Ada jabatan tadi kat parking tu straight, tu korang kanan. Dia sampai sini lah. Dia macam yang ni agak curam dia punya ni. So kalau lutut tak okey, tidak dinasihati dia. Untuk naik sini
puncak ni. Berapa meter kita naik? 100. Main road. Yang kalau yang tadi sebelum kita naik jambatan, kan ada jalan yang Jalan apa? Dia ada bahagian yang sempit-sempit guys. Oh hi, morning. Okay guys. Dia sempit, dia yang adventure. Okay. So far Berapa paling banyak view kau dapat? 15k. 15k Aku rasa video ni Cash and Cook kat pantai kan. Kau tangkap dah masak yang tu paling aku tinggi. Masak kau tangkap ikan kan? Ni. Okay. Tu dia. Itu dia. Sudah sampai ke ni checkpoint pertama ke apa? Mungkin One of the ke apa? Macam ada deck kat ni. Ada satu dia panggil apa? Temple Rock. Macam baru buat You? Dia naik jalan yang tadi tu Si nanti kita nak turun, nanti kita ni tadi turun pergi balik kat jambatan tadi. Dari jambatan kita masuk jambatan Corner kanan dia naik sini. So jalan mana pilih pun dia akan ke sini juga. terang sikit. lawak. Tadi kita kat mana? Sini. Tadi kita daripada situ. Jambatan tu kan? Betul. Lepas kita lalu daripada sini sampai kat tengah ni, kita lalu daripada sini. Ya. Sekarang berada di 135 meter. Okay, cun. Ni apps apa tu? Sentuh. Okay. So daripada bulat ni kita pergi sini. Jadi kita naik kat situ. Kita turun sini. Morning. Okay, ni kita downward pula. Kita turun. Okay. Aduh, kejut kau. Ni Azim atau Syah. Ni pun Syah juga. Semua orang nak Syah. Okay, dari tadi tu kita turun. So kat turun tu dia ada view corner. So boleh. Kat sini better ada map Dia ada banyak route. Ini kita bertuah sebab ada kawan baru Zim. Yeah. So dia yang tengok map. Kita ikut je hari ni. Biasa kita kena lead. Sekarang kita santai je. Follow. Turun dia guys. Tengok semua orang tengah naik. Ramai juga kat sini. Morning. So kalau korang turun route ni, Rimba KL ni, nampak ada pot ni lah, abandoned pot ni. Boleh buat music video tu Jamal. Banyak pula pokok ni. Cantik, ada akar-akar dia dah makan bangunan ni. Memang kau di sini Ke mana? Macam tandas semua ada. Okay, ni tandas kot, tapi dah tak dijaga. Okay. Memang ada orang duduk sini dulu. Tu lah. Macam tak mana? Jom. Kalau ke sini kita patah balik. Okay, tadi kita dari atas tu lah. Turun dari Rimba KL kan. Turun.
jumpa bangunan ni. Ditinggal ni. Dan dia ada satu lagi jalan. Kalau you guna sini, dia patah balik ke parking tadi. Kita ambil jalan ni. Okay. Jom guys. Okay, kita akan sampai dekat macam ni. Rimba KL kan? Gate. KL tu dia jambatan besar. Yang jambatan besar. Tepi parking tu. Tapi jauh lah sebenarnya. Tak juga. Kalau naik atas ni pergi ke kanan lah. Dekat rumah tu. 30 minit. Sampai. Tapi dia akan dari mana? Dari Bukit Gasing. Dari main entrance. Thank you. Okay. Ni sempadan Kuala Lumpur. Ni ke Sana. sana. Let's Oh, sekejap map ni. Mana bridge dia? You are here. Kita sampai hujung ke? Kan? Yelah, ni benda ni lah kan? Boardwalk ni. Yang mana ni lah? Betul kan? Tu hujung Ni parking kereta kita. Oh, serius lah? Tadi kita lalu tak, tapi ni Taman Kita Rimba turun. Bukit Kerinci je. Tak termasuk Bukit Gasing kan? Oh, ya ke? Kan? Okay, faham. So yang kawasan ni kita skip. Kita nak Kita lalu sini ya dia? Oh, yelah. Ni kan jambatan dia kan? kita naik. Kita sini. Okay, betul. Kita dah naik, kita dah turun. Bila kita dah turun. Sekarang ni kita nak ke belah sana. Sana guys. Kita ke PJ. Tadi kita dah pusing lalu dekat Bukit Kerinci, KL Part lah. Sekarang kita menuju ke PJ side, Bukit Gasing. Oh, ramai kat depan ni. Ni apa? Main road? Oh, ni Hutan Pendidikan Bukit Gasing. You are here. Apa dia? Sini lagi jelas. Yes, so kita nak pergi Jambatan Gantung lah. Kita dari mana tadi? Sini lah. Sini kan? Kita dari sini. Oh, Hutan Rimba je lah. Oh, okay, ni dia. Kita pergi sini. So kita akan Stairway to Heaven pun sini. Oh, okay. Baik. Ada signboard ni. Aku nampak ni lah kat TikTok. Jom. Kau nak type 5 macam mana? Okay guys. Ni signboard ni. Signboard ni. Tadi kita dari sini, dari Hutan Rimba tu, terus sampai sini. So ke kanan kita pergi Hanging Bridge dengan Stairway to Heaven. Kalau pergi kiri tadi, ni pergi ke Bukit Gasing Entrance. So kita pergi tempat best lah, Jambatan Gantung. Weh, ni ke Stairway to Heaven? Ke sana lagi? So far boleh tahan lagi. Dia turun, naik, turun. Naik, dia pun macam naik tangga lah. So masih boleh naik. Tak ada yang pakai tali ke apa lagi. Ini macam meriah guys, tengok. Macam ada jual something. Oh, shit. Morning. Sini ada jual-jual. Ada badan dia masak. Oh. Ada jual tu, sini ada jual air. Pisang. Bang. Aiskrim. Kau nak beli apa? Okay. Guys, kita beli pisang RM2 kat brother ni. Sini macam meriah dah. Tadi kita bayar pisang ni pakai QR. So ada line kat bukit ni. So korang tak payah risau lah. Apa-apa boleh call orang or boleh waste. Nampak bangunan. Tak tahu apa ni, rumah korang ke? Bukan eh? Dah nampak matahari sikit. Ramai guys menuju ke tempat-tempat famous. Jambatan Gantung dengan Stairway to Heaven tu. Ramai orang nak pergi tengok. Kat sini pun ada kedai satu lagi. So korang pergi belah sana. Susah lah, ramai sangat orang.
Tak nampak jalan dah. Okay. Daripada tadi tu kita turun aja, masih tak jumpa lagi jambatan gantung tu. Harap ni kita ada peluang untuk lalu, sebab kalau ramai sangat bahaya. Kita boleh tengok dari jauh je pun tak apa. Okay, adakah ini jambatannya? Kan? Oh, ni lah. Ni jambatan gantung Oh, sempit ke Boleh? Kita berlalu di jambatan gantung. Oh, wow, boleh tahan weh, goyang-goyang. Orang gayat ni. Cuak kan? Ush. Guys, weh, jangan goyang. Cuak tu. Kan? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Morning. Okay, kita berjaya lepas guys. Okay guys, kita dah berjaya lalu. Okay. Sekarang kita menuju ke Stairway to Heaven. Led Zeppelin Yes. Led Zeppelin Puncak dia berjaya. Tour guide. Okay, puncak kita. Tapi puncak dia tak ada view guys. Orang ni kalau dibuat je lubang sini senang ada view daripada rumah dia. Senang orang nak masuk rumah dia. Agak. Okay guys, dah berjaya puncak dia. Gardenia. Okay, tapi kat sini tak ada view pun. Puncak dia macam ni lah. So kita teruskan ke. Tak payah weh. Oh, dia ada ni dia protect kau punya kamera Kita dah sampai di Stairway to Heaven. Tengok sikit macam nak ke tak. Okay, tu dia lah. Inilah Stairway to Heaven yang famous tu. Nampak? Diorang tunggu Okay, let's go. Let's go. Kita naik pelan-pelan. Okay guys, slow-slow je. Layan aja. Nanti tangga dia pun tangga kayu. Alright. Tinggi juga guys tu atas tu. Patutlah dia orang cakap Stairway to Heaven. Boleh pergi heaven terus. Okay. Kalau nak training incline nice ini. Okay guys, tak tahulah ni halfway ke apa. Semua orang tengah berusaha untuk sampai ke puncak. Okay guys, okay. Kalau penat berhenti. Si sampailah. Tu guys. Nampaklah macam dia punya hujung stairway ni, Stairway to Heaven ni. Okay, dah almost sampai. Okay, kalau lutut korang tak ada masalah, okey je. Tapi slow-slow sampai lah. Oh, ni kedai-kedai tadi ramai orang kat sini. Ni semua orang yang baru habis Stairway to Heaven. Semua rehat kejap. Ramai guys atas ni. Turun balik guys ke area jambatan tadi. Kita akan turun kat kedai-kedai tadi balik. Alright. Kedai-kedai tadi. Okay. Tadi jumpa kedai makan satu. Ini yang tadi kita beli pisang. Alright. Beli apa lagi?
Tembikai pula. Tadi pisang ni tembikai pula. Durian ada durian. Durian tak ada. Bagus ni banyak air. Bagus ni banyak air. RM1 100 plus. Dari kedai ni, kalau sana nak pergi parking riba tadi agak jauh sikit. So kita lalu yang mudah katanya. So kita pergi ke sini. Itu kedai. Pergi sini. Katanya ni dekat sikit. Hari guys, kita nak try jogging sikit. Okay. Okay. Morning. Morning. Okay guys, kita kasih mencabar sikit. Oh, ada tak lari. Okay, sini tak boleh lah. Cukup lah tu lari kita. Kalau tak ramai orang, bolehlah sprint guys. Tapi ramai orang, tu je lah sesi lari kita hari ni. Sampai sini dia jadi sempit sikit. So macam Sabtu ni ramai orang lah. Jam. Macet. Sini macet, semua macet. Morning guys. Morning. Morning. Perform kat Coachella tu. Pelik je. Dia pernah datang Malaysia ke? Apa? The Stroke. Tak pernah. Kalau datang tu boleh consider tu. Datang Jepun ni. Jepun? Itu lah yang nak datang GDF tu. Tapi tak jadi. Tajam. Besar ada ni. Kenapa? Kau lalu tu. Tajam bro. Tajam Okay, kita decided to pilih jalan yang orang kurang lalu. Cantik lah. Okay. Ni dia. Oh, ada orang ikut kita. Kita trendsetter. Cik. Aduh. Ni memang turun. Turun dia banyak akar-akar, so okey. Banyak sangat route guys. So better ada map lah. Dan kali ni kita orang pakai Sunto. Better pakai map lah. Boleh sesat juga. Kalau ikut guys ni kita kalau ikut kita lalu sekarang ni tengah lalu Pantai Peak. Dia tak ada signboard, tak ada apa. So secara tidak langsung kita lalu checkpoint yang orang tak lalu sangat. Kat sini dia lebih hijau, so orang tak lalu. Macam lebih hutan-hutan. Mari kita bantai nasi lemak. Ni kita dah nak sampai ke macam tempat parking. Macam tempat kita naik tadi. Kita turun kat sini. Tadi jambatan tu kita lalu sana. Ni kita keluar kat jalan yang kita masuk. Oh gitu. Oh. Okay, faham. Tadi kita naik sini ke? Yep. Okay, faham. Nak geser bawah. Bawah mana? Okay guys, tadi kita parkir sana. So kita keluar kat sini. Tadi masuk sini. Bawah ni kata ada tempat lepak je, kita nak usah sebelum kita pergi makan. Jom. Santai.
best gila kan. Dia boleh panjat suruh tak ke atas. Kan? Oh, ikut tali tu eh. Lepas tu lompat dekat pokok. Tu beruk tu. Dari jambatan tu, korang turun ada tempat lepak ni. Boleh jogging, boleh yoga semua. Dan ada tempat mandi tu. Weh, tu tempat mandi pula. Santai tu, santai. Budak-budak ni, budak pantai dalam ni. Weh, kalau aku tahu aku bawa baju lebih tu weh. Ada dalam dia tak. Kita celup je lah, sejuk kat badan kan. Badan dah panas kan. Oh. Okay lah, piknik sini pun nice tak? Kalau malas nak hiking kan, terus pergi sini je. Coexist. Macam Planet of the Apes. Ada mini sungai lah untuk budak-budak. Yes. Okay guys, kita dah berjaya pusing Bukit Gasing dengan Bukit Kerinci, lebih kurang 4 km. Sekarang kita nak cari breakfast. Okay, kita mengakhirkan hiking trip ni dengan nasi lemak. Okay guys, see you on the next video.